Selamat malam orang Bekok. Apa khabar semua? Nak Cikgu T ke mau Najib Tun Razak? Saudara, saya dah seminggu lebih di Johor ini. Bila turun berkempen, orang tanya Aisyah, pasal apa ekonomi baik, keadaan membangun, tiba-tiba mau bubar DUN. Saya kata, Menteri Besar Barisan Nasional, Esko Barisan Nasional, Ketua Kampung Barisan Nasional, Ahli Majlis Barisan Nasional, tapi tiba-tiba dia bubar itu DUN. Saya fikir, rupanya ada jawapan, Uncle. 3-4 hari lepas, anak Najib Tun Razak datang ke Johor beritahu, kalau BN menang di Johor, Najib senang. Uncle, you better jaga-jaga. Ha? You dapat Najib, you dapat satu lagi free gift, nama dia Rosmah Mansor. You better be careful kali ni, Uncle. Tapi kita turun di sini, saudara. Saya tengok cara Cikgu T sampaikan, ini cara betul wakil rakyat, saudara. Hantar masuk Dewan Undangan Negeri, dia akan bercakap keseluruhannya soal rakyat. Kita tak mau lagi retorika. Kalau orang kata, oh, ada yang Barisan Nasional kata tak boleh duduk dah dengan DAP. Saudara, saya daripada negeri Perak, YB Syasha, mana YB Syasha? YB Syasha daripada negeri Perak. Perak itu, saudara, Pakatan Harapan 24 kursi. 18 daripadanya daripada DAP. UMNO Barisan Nasional 9 kursi. Berapa? Siapa jadi menteri besar? UMNO Barisan Nasional. Apa kita tak ada masalah untuk pilih ketua kampung? Ada. Apa kita tak ada masalah untuk pilih ahli majlis? Ada. Tapi kenapa kita di Perak, Pakatan Harapan beri UMNO sebagai menteri besar, tak nak berbalah, tak nak bergaduh? Kerana harapan ini, saudara, pemimpin-pemimpinnya berfikir soal rakyat dan masa depan rakyat. Kita boleh gaduh, kita boleh lawan. Tapi bila kita kawan betul-betul. Kalau kita lawan, kita akan lawan betul-betul. Kita mahu rakyat nilai, saudara. Kalau katanya, oh Perdana Menteri tak buat apa-apa. Saudara, semalam 2 hari lepas, hari Ahad, Perdana Menteri berada di Felda Palong Timur, di dalam DUN Buloh Kasab. Kita aturkan pertemuan Datuk Seri Perdana Menteri dengan generasi kedua Felda daripada Pemanis dan Buloh Kasab. Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk dan dengar. Selesai dia dengar, dia kata, tunggu hari Selasa insya-Allah saya akan isytiharkan perkara baik untuk warga Felda, bukan sahaja di Johor tapi di seluruh Malaysia. Apa berlaku nanti? Dia naik keluar itu pertemuan, dia naik itu kereta, dia panggil itu pengerusi generasi kedua Felda Palong Timur, naik kereta sama dia duduk sebelah. Uncle ingat kalau itu menteri besar mau panggil ke itu orang tak kenal duduk sebelah dia? Ingat kalau dia itu Perdana Menteri dari Barisan Nasional, dia mau panggil ke orang tak kenal duduk sebelah dia? Tapi ini Anwar Ibrahim nanti, aku percaya rakyat percaya aku akan angkat dan pertahankan martabat rakyat keseluruhan. Itu yang kita buat. Sebab itu rakyat kena tahu, dalam kepelbagaian yang sedang kita susun, ada seorang Perdana Menteri nama dia Anwar Ibrahim. Betul lah UMNO kata, oh kita ada bangsa Johor di negeri Johor. Betul. Bangsa Johor, negeri Johor, rakyat Johor. Tapi kena ingat UMNO Barisan Nasional. Kami juga ada bangsa persekutuan yang dipimpin Anwar Ibrahim yang bantu angkat rakyat di negeri Johor dan martabatnya. Jangan ambil kredit sikit. Oh Anwar Ibrahim tak buat apa, saya buat lebih banyak. Pakcik, kalau tidak ada kerajaan persekutuan yang membantu kerajaan, tak ada ke mana nilai-nilai yang ada di negeri Johor. Saya minta saudara, 11 hari bulan ini, jangan tersalah pilih, Uncle. Malam 11 itu 10 hari bulan malam, tidur awal. Uncle jangan kacau aunty jangan kacau Uncle. Itu malam tidur awal. Bangun pagi-pagi, ketuk semua pintu dekat rumah kita. Mari keluar, insya-Allah
11 hari bulan malam, Cikgu T akan dinobatkan sebagai adun bagi kawasan Bekok. Saya mohon maaf kena bergerak ke tempat lain. InsyaAllah saudara, Johor ke depan. Undi harapan. Johor ke depan. Undi harapan. Cikgu T untuk Bekok insya-Allah dinobatkan sebagai adun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay,